Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera daripada kami Siri.fm, seterusnya melalui online rasmi radio kami Siri.fm, iaitu dipancarkan khusus melalui Cyberjaya Training Center. Sekali lagi bersama saya DJ Yun untuk melihat My Fundamental View bagi melihat pusingan kedua kedudukan Australia Dollar versus the counterparts American Dollar. Baik, sebelum ini kita lihat bahawa sasaran bagi kami menyatakan bahawa Aussie dalam keadaan tertekan untuk terus dijual, dan telah pun tutorial yang pertama menjelaskan mengapa kami akan teruskan jualan terhadap Australia Dollar, terutama mengenai counter-counter komoditi yang dilihat telah pun mengalami kejatuhan yang semakin tertekan. Baik, ini alasan-alasan utama setelah hasil yang berlaku untuk hari ini. Okey, kali ini kita akan lihat sejauh mana kedudukan keupayaan Aussie untuk dalam keadaan yang adakah ianya memang dalam keadaan sesuai untuk kita jual. Alright, ini tak nampak lah pula, sudah tukar lah ini sekarang. Okey, bagi fundamental view untuk Aussie Dollar 3 hari bulan 2, dan kami meneruskan ataupun saya sendiri melihat melalui pemilihan saya adalah untuk more sell. Okey, untuk terus melakukan jualan demi jualan bagi melihat segala bentuk peluang yang ada. Okey, alright, ini alasan utama ya. Okey, sini saya akan meneruskan jualan bagi Aussie ini melalui keupayaan FOMC yang akan datang. Okey, dan telah pun melakukan jualan pada 07.830 dengan tipe utama saya adalah pada 07110. Saya mensasarkan di antara 700 hingga 800 pips untuk more drop terhadap kedudukan komoditi yang saya lihat semakin dalam keadaan tertekan untuk terus jatuh setelah FOMC melancarkan keputusan rasminya pada bulan Mac ataupun April nanti. Jadi di sini kedudukannya memang Aussie dalam keadaan untuk jualan, dan kami terus menekankan jualan dan demi jualan. Kerana apa? Kerana ini ya, alasan utama saya adalah kerana ini. Ini ni bahasa cabut saya dah ni, minta maaf. Saya kalau cakap ni kadang-kadang macam ni lah cakapnya. Okey, kerana saya melihat ini kedudukan ini, kedudukan. Okey, ini alasan saya kenapa, kerana my cabut fundamental view saya lah ya. Okey, RBA meletakkan bahawa Aussie below daripada fundamental expectation value melalui press conference yang dilakukan tadi di mana press conference tu? Okey, ini press conference yang saya cuba untuk highlight di sini ya. Kedudukan press conference AUD di sini. Alright, itu dia. Okey. Okey. Kedudukan ini bahawa kedudukan fokus utamanya adalah di sini ya. Kenapa kesannya ini amat-amat kita tekankan kita tekankan di sini. Ini okey. Interest bagi 2.5%, pemotongan terhadap 0.25% BPS per second. Okey, bip per system iaitu lebih kurang lah maksudnya cincai. Yang dah pun saya nyatakan mengapa ianya berlaku dan apakah kesannya. Dan ini urusan yang saya dah letakkan bahawa RBA meletakkan Aussie bawah daripada fundamental expectation, bermakna memang RBA sendiri menyatakan mereka hendakkan value AU harga untuk Aussie ini jauh lebih rendah lagi. Sebab apa? Sebab dilihat bahawa apabila tekanan harga yang rendah, mereka melihat keupayaan untuk reestablish itu lebih mudah untuk mereka structure untuk yang akan datang. Tapi berapa lama jangka masanya? Kita tengok sejauh mana. Okey, tadi saya menyatakan bahawa expectation untuk kekuatan Aussie di sini bahawa sasaran untuk RBA meletakkan pada range harga 07500. Okey. Di mana? Di sini kita tengok. Ni dia. Ini apa yang dah saya nyatakan. Hari ini adalah 3 hari bulan Januari 2015. Sekarang jam menunjukkan 9.43 malam. Hari Selasa bagi minggu pertama bulan Februari 2015. Dan ini kedudukan mengapa saya kekalkan jualan sell untuk AUD. Ni adalah sell area dia 07830, dan ini adalah zone untuk saya lock profit. Okey, yang saya dah siapkan awal-awal. Right, zone lock profit saya adalah pada harga 07750, dan di sini adalah option untuk saya letakkan zone untuk reload bagi sell limit bagi meletakkan Aussie terus dalam keadaan rally kejatuhan kepada TP utama saya adalah ini 07110. Okey, ini zone untuk saya terus jual, dan ini alasan utama saya. Ni benda ni. Okey, benda ni ni dia. The standby for more AU ataupun Australian dollar ini drop down bila Federal Reserve mengumumkan untuk hikekan interest mereka. Right? Vote for Aussie. So secara tak langsung saya saya kekal vote
sell OC in rally mode. Okay, right. Ini saya punya alasan kukuh saya kenapa saya kekalkan OC rally mode. Inilah dia. Standby for more OC bila Federal Digital Height dan juga untuk sell OC in rally mode. Okay, ini alasan saya. Ini zone lock saya 7750. Ada potensi untuk OC melakukan reversal pada harga zone ini. Ini zone yang biru ni. Ini zone untuk kita lock profit bagi sell area yang dah saya nyatakan di sini. Kerana ini dia gagal di sini bermakna kita boleh mulakan untuk option sell limit sama ada sesuai atau tidak bergantung kepada keupayaan money management ataupun pada mereka yang belum ada position. Mungkin ini boleh jadikan panduan untuk anda melakukan jualan terhadap Australia dollar kerana counter commodity sekarang sememangnya dalam keadaan yang tertekan dan dijangka akan semakin murah. Baik, okay, kembali kita kepada alasan saya tadi mengapa kekal untuk terus menjual. Alright, kenapa kekal? Kerana antara prospek utama yang akan kita lihat adalah di sini. Adalah di sini. Okey, di sini. Ini dia. Tak nampak lah warna biru. Tapi warna merah lah. Ya. Okey. Saya mengunjurkan bahawa the next FOMC is on focus dalam prospek sasaran ini iaitu pada bulan Mac 2015 hingga April 2015 bagi melihat keupayaan apa ya? Keupayaan Federal Reserve. Ni dia. Keupayaan Federal Reserve. Yes. Keupayaan Federal Reserve untuk interest rate hike ni. Iaitu bila? Pada April atau Mac 2015. Ini bulan hadapan saja. Tidak jauh pada harga tersebut. Jadi itu adalah fokus utama untuk kita tengok sejauh mana kedudukan OC ini mampu untuk dalam keadaan tertekan setelah RBA sendiri melihat bahawa mereka selesa jika OC berada pada paras harga 0.75 plus terhadap American dollar. Sekali tak langsung ia memberi tamparan hebat kepada kedudukan komoditi pada masa sekarang. Dan ia menjadikan 85% pergerakan untuk ke arah counter metal dan juga counter commodity tertekan untuk dalam keadaan jualan secara rally. Lebih-lebih lagi deadline bagi FOMC ini semakin hampir semakin hampir untuk dilihat adakah Federal Reserve kekal dengan cara mereka untuk meningkatkan interest rate hike dia. Right, dan ini alasan kenapa saya kekal jualan untuk AUD USD dan ini adalah sebab sebab utama mengapa saya menyatakan bahawa valid untuk saya teruskan jualan bagi Australia dollar. Alright, dan akhir kata setakat ini dulu daripada saya, DJ Jun. Semoga berjumpa kita di lain kali di lain waktu dan hari yang sama insyaAllah jika ada rezekinya. Okay, dan untuk itu sekian dulu daripada saya. Berjumpa kita lagi di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat hari raya. Salam hormat.